Guys, hari ni 6 bulan 7 kita ada mesyuarat dengan Jabatan Perikanan berkaitan dengan event untuk yang UTM tu hari bersama dengan SPIA dan Jabatan Perikanan lah. Kita dekat bangunan MAIS. Ada mesyuarat lah hari ni, kejap kita naik atas. Alright. Masih lagi tak ada boleh. Order masuk satu persatu. Dan masih ada kat sana kat lokasi. Jadi dia orang tu pada posisi 9. Hey guys, first job kita RM40.90 Terus ke hadapan. Ambil water heater 3 unit. Water heater. 18 minit nak pergi ambil. Takut hujan pula. Sekarang hujan tak menentu. Tengah jalan kena kat highway habis tak boleh berhenti. Sini Next job RM33.60 Zeus pergi Zeus saja. Alright. Okay guys, kita dah sampai dekat Zeus dah. Tunggu dia ambil barang dia. Lepas tu nak pergi hantar Zeus. Next job RM52.60 barang printing. Ini pun dia dah tambah-tambah duit ni. Tak ada orang slide. So saya slide lah. Alright. Saya bayar sini Mulakan pemaduan. Boleh Ya boleh. Kena buat troli tu, senang sikit. Nak pakai troli saya ada. Boleh pinjam. Lagi senang kan? Tengok lintang macam tu boleh isi 3 Ya. Next job RM44.30 Lala move. Kita dah selesaikan 3 misi So dapat redeem RM6 lah. Alright. Siapa yang nak mencuburi ataupun nak buat secara part time lah Lala move ni, korang boleh dapatkan kredit e-wallet Lala move RM50 apabila korang menekan referral code saya dekat sebelah. Alright, nombor dekat sebelah ni saya akan letak. Alright, dan kredit ni sangat berguna bagi siapa-siapa yang baru buat. Sebab apa? Pertama, korang tak payah nak masukkan duit dalam e-wallet untuk tolak komisen dalam move. Alright, so RM50 ni biasa boleh dapat dalam 4 ke 5 job untuk pemotongan komisen. So rugilah kalau korang tak masukkan referral code saya. Alright. Pagi buta enjin ku hidup, api panas teman hidup.